Assalamualaikum puan-puan dan tuan-tuan. Hari ni kita buat roti bakar durian. Sebab durian ada lagi sikit dekat peti, jomlah kita buat. So jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. So ni anti gagal yang mudah, senang sangat-sangat. Jangan pandang saya punya lapik meja tu terbakar sebab buat keria. So mula-mula kita masukkan 1 kilo gandum. Yang ni saya buat untuk 1 kilo. Yang korang boleh simpan roti ni, boleh makan sampai seminggu ke 2 minggu macam tu lah. Masukkan 1 pack yeast atau sebut pun naik 11 gram macam tu. Korang beli pack macam ni lagi bagus. Confirm tak ada masuk angin dan mesti korang punya kuih akan naik lah. Korang beli yang pack macam tu, selamat. Tak ada masuk angin korang punya naik. So saya masukkan overload untuk mengekalkan kelembutan berpanjangan. Sebab kita nak buat 1 kilo ni. So korang boleh buat rutin ni untuk harian korang lah. So kita masukkan susu pekat. Kalau korang tak nak manis, korang boleh letak je 1 sudu. Kalau nak manis, manis-manis sedap macam saya buat ni, 3 sudu makan. Masukkan garam secukup rasa atau 1 sudu kecil. Dan kita masukkan gula pasir dalam 3 sudu makan. So kita masukkan susu cair. Saya masukkan dalam 1 tin ni, semuanya dalam 390 ml. Saya masukkan semua ni. Korang masuk je semua. Ini sukatan untuk sekilo. Korang buat je sekilo ni, korang boleh simpan sayang. Okay, first korang boleh letak dekat luar untuk 1 hari ketahanan dia. Kalau korang dah masuk kalau korang dah sapu coklat, dia tahan 1 hari. Yang selebihnya korang kena masuk peti ais sebab kita tak ada bahan pengawet. Don't worry, kita meletak overload tu, dia mengekalkan kelembutan roti korang berpanjangan. So masuk susu cair tu sikit demi sikit, gaulkan keseluruhannya. Okey, masukkan margarine atau butter dalam 4 sudu makan. Okey. Tu saya dah sukat untuk 4 sudu makan. So gaulkan dia, ratakan semuanya. Lepas dah ratakan, korang ambil air sejuk. Okey, air sejuk ni untuk bagi tak mudah melekat dekat korang punya tangan. Atau korang ada mixer untuk mixer korang punya tepung ni, dia tak mudah melekat. Kalau tak ada air sejuk ni, boleh je pakai air biasa. Kita masukkan total dalam ni adalah 1 cawan metrik untuk air sejuk saya gunakan. So ni kalau ni sebenarnya saya nak buat 2 adunan. 1 biasa, 1 dengan durian. Sebab durian saya tak terlampau banyak. Jadi saya akan pisahkan dia jadi 2 bahagian. Tapi saya gaulkan dia dulu. Dan kalau korang ada mixer tu ada untuk gaulkan dengan untuk gaul roti ni. Saya masukkan durian. Durian saya keras ni, nampak ni. So saya masukkan durian. Tapi tak apa, korang gaulkan je. Saya masuk dalam 1/4 cawan sebab saya bagi 2 benda ni. And kalau korang nak masuk untuk 1 kilo tu, korang masuklah 1 cawan isi durian atau 1/2 cawan pun boleh. Banyak mana durian yang korang nak letak boleh je. Tapi jangan lebih daripada 3 cawan. Cukup 2 cawan metrik. Kalau tak ada pun 1 cawan pun dah cukup dah. Kalau tak ada 1 cawan, 1/2 cawan pun dah cukup dah untuk roti korang rasa durian. Okey. So mixer macam ni, korang ada bentuk macam ni, korang terbalikkan mixer dia punya besi tu. Jangan bagi dia berkawan macam tu. Nanti korang punya roti tu tak akan naik ke atas. Macam tu, berlawan arah lah pasang dia. Saya sebelum ni pakai pasang sama arah. So saya berlawan arah, jadi saya mixer dia jadi tak naik tepung dia. So korang kena tunggu dia naik macam ni, barulah korang boleh adunkan dia. Selagi korang punya tepung tu tak menaik, selagi itulah korang tunggu. Tapi korang tunggu dalam 1 jam, dia dah naik dah sayang. So yang ni yang kita dah gaulkan dengan durian. Separuh tu saya akan buat coklat. Tapi kalau korang nak buat sukatan yang sikit, korang boleh tengok video saya sebelum-sebelum ni. Saya ada buat untuk roti coklat. Untuk 3 cawan metrik korang boleh buat. Tapi bagi saya, korang buat 1 pack yeast tu boleh pakaikan 1 kilo. Jadi baik korang pakai 1 kilo untuk 1 sebut penaik tu. So better korang buat 1 kilo lah. Jangan risau, boleh simpan. Dan pastikan habis punya guys, sebab gebu sedap sangat-sangat. So ni saya tak pakai telur. Resepi ni saya tak pakai telur, tapi tetap sedap, berlemak. Sebab kita pakai susu cair dan kita akan makan dengan coklat. Okay. So saya akan buat bulat
permukaan dia tak licin ke apa ke, don't worry, tak ada kisah pun. Janji korang buat bulat je. Okay? Kalau korang rasa korang punya adunan takut tak sama, korang boleh timbang. Kalau ada penimbang untuk tepung. So ni saya agak-agak saja. Saya akan buat tepi ni sekeliling ni. Untuk ni saya bakar. Bakar lebih bagus untuk kita simpan roti ni tahan lama. Kalau korang nak kukus pun boleh, tapi kukus dia kena masuk peti lah. Sebab mudah basi. Mudah cepat basi macam tu. Dia kena letak peti. Kalau bakar macam ni, boleh ketahanan dia dekat luar. Tapi untuk 1 hari lah. Selebihnya korang masuk peti. Okay. So ni saya buat bulat macam ni. Korang main dengan tepung untuk mengelakkan dia melekat. Okay, so ni saya nak buat macam ni. Tengah-tengah tu saya tak letak. Tapi kalau korang nak letak, boleh je. And then kita tutup dia, bagi dia kembang. Kembang dalam 15 minit. Saya punya ni dah kembang dah. Tapi korang tunggulah. Kalau 15 minit tu masih tak kembang, korang tunggulah lagi. Korang genapkanlah 30 minit ke 1 jam macam tu. Tapi 1 jam dah terlampau lama sangat. 30 minit macam tu dia dah kembang dah. Tapi korang tutup lah dengan kain basah atau dengan tutup apa-apa janji tutup lah bagi dia kembang. Okay. So ni hasilnya dalam 30 minit macam tu lah saya tengok. So ni dah 30 minit. Nampak tak? Dia kembang macam ni. Bila dia dah berubah, berkembang sikit macam ni, korang bolehlah bakar. Bakar dalam suhu yang rendah, 150 darjah Celsius selama 40 ke 30 minit macam tu lah. Tengoklah sampai roti korang masak. Ni dalam 35 minit macam tu lah. 150 darjah Celsius, api atas bawah. So keluarkan dia, sapu bata dekat permukaan atas tu. Tak nak bagi dia keras kat permukaan atas tu. Okay, saya sapu. Boleh juga kalau korang nak makan, baru korang tabur coklat dekat korang punya roti. So terbalikkan dia, keluar daripada loyang tu. Takut nanti dia mengecut bila letak. Biarkan dekat dalam loyang yang panas tu. So ni saya akan bagi dia sejuk dulu dan kita akan buat coklat. Coklat ni korang ambil coklat putih untuk durian lah. Korang letaklah kalau ada perasa durian. Kalau tak ada, saya letak warna kuning, orange. Kuning saya dah habis, saya letak warna orange. Dan korang boleh bersamaan dengan susu cair. Kacau sampailah dia sebati semuanya. Okey, macam mana nak suka untuk susu cair. Kalau korang letak dalam 1 cawan coklat, white coklat, okey, korang letaklah dalam 1/4 cawan ml susu cair. Dan korang tengok kecairan korang tu, korang okey tak dengan cair tu. Kalau okey, it's done lah. Kalau tak okey, korang nak cair sikit lagi, korang bolehlah letak lagi susu cair sampai cita rasa korang lah kecairan coklat tu. Okey. So kita taburkan white coklat ni dekat atas kita punya roti. So ni white coklat saja. Kalau ada perasa durian, boleh je letak perasa durian dekat white coklat ni. Tapi saya punya roti ni dah memang rasa durian. Senam lah. Durian ni saya tak letak banyak, dalam 1/4 cawan je. Sebab saya punya durian tu memang tinggal tu je. Korang boleh letak banyak mana durian korang. Tetapi sukalah dengan cawan. Paling banyak pun 2 cawan. Takut nanti 2 tu terlampau berat, tak boleh naik pula. Cukup 2 cawan isi durian. So ni kita letak dia punya hiasan dengan warna white coklat. So ni hasilnya guys. Roti bakar durian atau roti durian bakar. Roti durian bakar lah. Okay. So selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Sumpah guys, untuk buat roti ni memang mudah sangat-sangat. Silap-silap korang boleh buat jualan. Okay guys, selamat mencuba. Bye.